Selepas diuji dengan kecederaan dan siri penyakit, bekas pesilat negara Rosita Latif temui ketenangan di Bumi Hijau sendiri, bercucuk tanam, mensyukuri nikmat dan menjadikan Ramadan sebagai medan muhasabah dan memperbaiki kekuatan iman. Di hari pembuka Ramadan yang mulia ini, Projek Ramadan 2026 dibawakan oleh penaja utama Dongfeng Cars Malaysia by CADB, anak syarikat Perkemah. Insan ini pernah mengangkat maruah negara dengan penuh keringat, air mata dan doa. Ramadan kali ini kita ingin kembali bertanya, sudahkah kita membalas jasa mereka seadanya? Projek Ramadan Nadi Arena kali ingin menyingkap kisah bekas pesilat wanita negara Rosita binti Latif. Suatu ketika dahulu, nama Rosita binti Latif pernah bergema sebagai pesilat wanita negara, menjulang jalur gemilang dengan pingat gangsa kejohanan dunia silat 1997. Namun hidup tidak selalunya setia pada kejayaan. Kecederaan bahu yang dialami menjadi titik mula kepada rangkaian dugaan. Satu demi satu penyakit hadir tanpa amaran. Ditakdirkan akak dia mengalami kecederaan ke bahu kanan terkeluar dan perawatan semua tak boleh selesai, dan Dr. Ramlan cadangkan untuk buat pembedahan ban masuk skru. Lepas tu bermulalah titik-titik tak boleh nak teruskan sebab dah makin teruk kan. Jadi doktor kata 50-50 bila dah tak bersukan bekerja, lepas tu penyakit lain pula hinggap. Macam tu sekarang ni. Tahun lepas akak disahkan mengidap jantung bengkak, darah tinggi kronik, prediabetes dan ada multiple fibroid, uterus fibroid dan di samping penyakit asma yang teruk. Dan ekonomi itulah sebab suami akak pun lepas dia ditamatkan kontrak dan bekerja dengan institusi sukan negara, susah dapat kerja sebab dia pun faktor usia, lepas tu masalah kesihatan dan perlangan kan sama dengan akak. Akak lepas operation tu akak accident lagi tahun 2016, accident bahu tempat yang rosak tu lagi teruk. Jadi doktor dah buat 4 kali operation, sampaikan otot tangan dah jadi pendek dan akak dah disahkan hilang upaya kekal. Di sebalik ujian yang menekan jiwa dan jasad, dia memilih untuk melihat sisi indah kehidupan. Tanah hijau yang dimiliki menjadi ruang healing tempat dia kembali bernafas dengan alam, bercucuk tanam dan mensyukuri nikmat yang ada di depan mata. Inilah dunia kak. Masa akak sakit, tak payah cari tempat lain Memang ni tempat kak. Nak cari akak tempat peranginan tu memang tak jumpa Masa akak sakit tu dalam AC yang panjang tu akak usahakan buat sikit-sikit kebun sayur. Dan abang pun bagi kolam untuk letak ikan akak beli ikan puyuh. Dapatlah sikit-sikit jana pendapatan untuk anak-anak sekolah. Ibarat orang mengantuk disorongkan bantal, satu rahmat yang datang tepat pada waktunya. Pemberian itu dilihat sebagai 1000 rahmat yang menguatkan langkah untuk terus ke hadapan. Dan saya telah menyarankan beliau untuk mengunjungi hospital kerajaan di mana beliau layak di bawah kerjasama kita dengan KKM melayakkan beliau untuk mendapat rawatan pemulihan di hospital kerajaan. Dan beliau sedang pertimbangkan untuk mendapatkan perkhidmatan daripada hospital kerajaan. InsyaAllah kalau melalui hospital kerajaan beliau dapat ditanggung oleh Yakib melalui guarantee letter dan sebagainya yang kita telah sediakan. Yayasan Perkemah, kami selalunya kita memberi sumbangan kepada golongan asnaf, golongan B40 dan ia melibatkan sumbangan dari dalam bentuk perubatan dan juga kadang-kadang juga pada untuk pendidikan. Jadi untuk kali ini kita pun extend kita punya sumbangan kepada bekas-bekas atlet yang telah membawa
kejayaan dan kegemilangan kepada sukan yang telah mereka ceburi pada masa yang lalu. Di bulan yang penuh keberkatan ini, kita menyambung semula silaturahim, menghulur tangan, memberi bantuan buat mereka yang pernah berjasa tanpa syarat. Ustaz Zainuddin untuk Projek Ramadan, Nadia Rena.